Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Ilham Ayaz Hakim dalam Let's Talk, sebuah rancangan bual bicara yang mengupas isu-isu politik terkini dan semasa eksklusif di mobtv.my. Dan pada hari ini kita bersama Datuk Arifin Abu Bakar dan juga Datuk Arman Azhar Abu Hanifah bagi membincangkan perjalanan Gerakan Merah versi 2 ke arah Bersih 5 yang bakal diadakan pada 19 November ini. Apa khabar, Tok? Alhamdulillah. Okey, berkenaan dengan himpunan Bersih 5 yang bakal berlangsung pada Sabtu ini, tetap akan dilangsungkan. So, Merah tetap akan menghalang untuk himpunan Bersih 5 tu. Tak takut ke implikasi undang-undang? Dan bukankah ini akan menyukarkan lagi kerja pihak PDRM? Seperti mana kita tahu, Gerakan Merah ini pertama kita menghormati sistem undang-undang. Kita juga menghormati kerja-kerja di bawah PDRM. Tetapi persoalan hari ini, apabila kita lihat provokasi-provokasi yang telah dilaksanakan oleh Bersih sejak Bersih 1, Bersih 2, Bersih 3, Bersih 4 terhadap polis dan juga kita lihat termasuk juga PBT itu di BKL dia buat huru-hara dan Kuala Lumpur. Okey. Tidak ada tindakan tegas daripada pihak PDRM. Jadi hari ini apabila mengatakan implikasi undang-undang, saya rasa kalau kata tindakan undang-undang terhadap diri saya, jika berlaku apa-apa yang menyalahi undang-undang, saya rela diri saya ditangkap dan dipenjarakan. Tetapi saya tidak rela perjuangan saya dipenjarakan. Kerana hari ini kita minta pihak PDRM khususnya, kalau nak bantah dan untuk menghentikan Bersih ini, hentikan secepat mungkin. Tak menyusahkan PDRM ke? Soalan ni kalau nombor satu bagi saya, PDRM sepatutnya menyelesaikan masalah ini. Kerana hari ini kita bagi tahu sejak awal Gerakan Merah ini dimulakan, kita kata jikalau tidak ada kuning bersih, maka tidak ada merah. Hari ini ia wujud kerana golongan-golongan di dalam merah ni tidak tahan dan tidak sabar dengan apa yang telah dilaksanakan oleh Bersih yang tidak menghormati perlembagaan negara. Okey. Sekarang ni kalau biarkan saja mereka berhimpun tanpa you datang ataupun you provoke, tak boleh. Persoalan di sini kita lihat Bersih 1 kita bersabar, Bersih 2 kita bersabar, Bersih 3 kita bersabar, Bersih 4 kita bersabar. Tapi saya rasa sudah sampai masanya kesabaran itu ada juga titik penolakannya. Jadi sudah sampainya masa kita bangkit untuk kita pertahankan martabat dan juga maruah perlembagaan negara. Okey, soalan saya untuk Datuk Arifin. Kalau kita tengok Bersih 4 tempoh yang lepas, dengan aman himpunan tu, mereka duduk walaupun hujan dengan aman. So yang 5 ni kenapa masih lagi nak ambil peduli? Kalau terima kasih, first time dengan King baru ni. Terima kasih kita jalan. Jadi apa yang kita lihat sebenarnya, mereka terperangkap dalam keadaan ketika Bersih 3 mereka begitu agresif dengan melibatkan diri ahli-ahli bersih, menghancur, merosakkan kereta polis, mencederakan pihak-pihak berkuasa terutamanya polis, dan mereka mencuba kepada Bersih 4. Tapi bila kita lihat, kalau kata keadaan tu aman ketika Bersih 4, kita nampak jelas Bersih 4 dihadiri oleh 95% kalau tak silap dia kaum Cina. Kita nampak ketika tu saya percaya ada yang pihak PAS tarik diri. Jadi mungkin di situ mereka seolah hilang arah. Sebab saya di sini saya ingin menitik beratkan kerana apa, ini adalah permainan DAP yang cuba menunjukkan menolak supaya agar orang Melayu bergaduh dengan orang Melayu. Yang kita nampak sekarang di Facebook, di mana-mana seolah-olah sekarang ada pihak-pihak di atas pagar mengatakan kita ni merah ni seolah-olah resis. Tapi ini penglibatan DAP. Jadi mereka terperangkap dengan Bersih 4. So kali ini Bersih 5, mereka nampak benda tu mesti ada satu momentum atau impak yang kuat. Jadi dia mesti dengan keadaan begitu, that's why dia hantar pula kumpulan-kumpulan daripada orang yang atas pagar. So jadi maknanya kehadiran merah nanti tu untuk cuma menghalang Bersih. Macam tu ya? Tak, saya nak komen sikit. Apabila kita bercakap tentang Bersih 4 yang dikatakan aman, kalau kita lihat Bersih 1, Bersih 2, Bersih 3, mereka membuat provokasi daripada pagi sampai ke petang. Tetapi kita lihat di Bersih 4, di mana mereka berjaya membuat selama 2 hari.
Dan ini adalah satu modus operandi mereka ke arah demonstrasi seperti mana berlaku di Thailand dan sebagainya. Walaupun ia keadaan aman, tetapi ia boleh melumpuhkan ekonomi negara. Jadi persepsi mengatakan mereka berhimpun secara aman dan tidak huru-hara, tetapi daripada permainan persepsi, mereka boleh berhimpun selama 2 hari untuk menggagalkan ekonomi negara. Jadi kalau kata bersih 5 ni, kita tidak terkejut. Jikalau mereka buat satu tindakan bukan saja berdemonstrasi selama 2 hari, mungkin mereka akan berdemonstrasi selama 3-4 hari. Jadi inilah perkara-perkara yang kita nak bantah agar tidak berlaku dalam negara kita, terutama di ibu negara. Adakah ada yang menyatakan kehadiran merah versi 2 ni sama seperti dengan Patriot dulu? Datang nak cetuskan porak-poranda, lepas tu ini seperti mana yang kita kata permainan persepsi. Apabila Patriot berlaku, kenapa kita memilih kawasan di Bukit Bintang? Kerana apabila berlaku bersih 1, bersih 2, tiap kali berlaku himpunan ini dilakukan di kawasan peniaga-peniaga Melayu, khususnya Bumi Putra di kawasan Jajahan Raja Laut. Jadi ketika Patriot wujud ketika itu, kita merasakan ini adalah permainan daripada golongan penyokong-penyokong DAP. Jadi kita mengambil ketetapan pada ketika itu untuk memulakan demonstrasi itu di Bukit Bintang. Kerana kalau mereka boleh menghuru-hara dan mengganggu-gugat perniagaan orang-orang Melayu dan Bumi Putra di Jalan Raja Laut, kalau kita berhimpun di Bukit Bintang, bagaimana? Jadi sekali lagi kita buktikan, apabila kita berhimpun di Bukit Bintang, apabila mereka mengatakan persepsi Patriot lebih ganas daripada bersih, saya rasa itu satu permainan persepsi. Di mana kita lihat ribuan kawasan yang telah dirosak dan dikacau bilau kan oleh golongan-golongan bersih. Tetapi persepsi oleh Red Bin Army, tentera media sosial mereka, meletakkan kesalahan kembali kepada Patriot. Jadi pada masyarakat setempat dan masyarakat Malaysia yang bijak memikir dan matang, sudah pasti melihat bersih adalah gerakan yang tidak bersih. Adalah satu gerakan, sebenarnya gerakan ke arah menggugat ketenteraman negara kita. Okey, berkenaan dengan hari Sabtu ni, ada mulut-mulut yang kata dibayarlah, dibagi gula-gula lah, atau minta ayah atau apa ni, Dato' Arifin atau Arman. Teruskan. Bagi saya mudah saja. Apabila mereka mengatakan kita dibayar dan sebagainya, saya juga boleh mengatakan himpunan bersih itu dihadir kerana mengambil wang ringgit. Dan saya juga boleh mengatakan bersih mendapat wang daripada George Soros. Saya juga boleh mendapat dan juga boleh mengatakan bersih mempunyai pembiayaan daripada ejen-ejen Yahudi yang nak menjatuhkan negara kita. Jadi ini adalah permainan persepsi. Jadi kalau mereka nak mengatakan kita hadir kerana dibayar, saya rasa baik mereka melihat diri mereka dulu. Kerana rata-rata tahu dana yang digunakan oleh bersih ini adalah dana daripada George Soros, seorang penyangak mata wang dunia, dan juga telah dibayar oleh gerakan-gerakan Yahudi untuk menjatuhkan negara-negara Islam. Contohnya seperti negara Malaysia. Okey, nak tanya dengan soalan untuk Dato' Arifin. Dato' Jamal ada viral gambar dengan 3 orang pemuda yang pakai baju bersih di masjid atas saya. So dia claim gambar tu silaturahim lah, kan, walaupun dalam mana-mana tetaplah bersama satu bangsa, satu agama, satu Malaysia kan. Jadi ada puak-puak yang kata itu adalah ejen untuk cari provokasi. So sampai tahap macam tu orang mulut orang ni kan. Dan mintalah siapa yang antara Dato' Arman ataupun Dato' Arifin untuk komen. Okey, berkenaan dengan perkara gambar yang diviralkan di masjid tu, saya ada di lokasi. Okey. So di sini sebenarnya masyarakat di luar sana kena buka minda mereka, jangan terlalu dengan sebelah pihak seperti mana bersih cuba memviralkan perkara yang pelik-pelik. Jadi sebagai seorang Islam dan orang Melayu, bila berjumpa di masjid, dan kita tahu masjid tu dipengaruhi oleh parti-parti PAS dan bukan UMNO. Jadi kita hadir kerana Allah. Kita datang tu solat kerana Allah. Jadi bila masuk ke masjid, kita lupakan pasal peperangan politik di luar ataupun persepsi yang negatif. Jadi salah ke Datuk Seri Jamal bila diminta oleh anak-anak muda dalam bersih tadi
mengambil gambar dengan beliau. Jadi saya rasa ini tidak salah. Jadi salahnya tadi adalah kerana kumpulan-kumpulan yang ada dalam Bersih tadi telah menambahkan satu fitnah yang mana seolah-olah macam kumpulan yang baju bersih tadi mereka adalah daripada kumpulan merah, seolah-olah diupah memakai baju kuning untuk membuat satu provokasi. Saya sendiri melihat 3 orang yang ambil gambar dengan Datuk Seri Jamal sebelum dah hadir ke masjid, mereka ada di dalam dewan yang mana dalam kawasan. Jadi kalau saya nak kata di sini masyarakat kena buka bahawa Datuk Seri Jamal ni seorang yang profesional. Apabila di masjid, dia lupakan pasal soal perjuangan yang bukan-bukan, yang negatif. Jadi masalah kuning dan merah ni tadi, yang amat ketara, saya nampak jelas ini sepatutnya membuka mata pada masyarakat. Yang kuning inilah sebenarnya mencetuskan provokasi, fitnah dan segala-galanya sehingga kan ada kumpulan-kumpulan merah diperangkap dalam keadaan fitnah. Terima kasih. Okey, ini pandangan ataupun persepsi daripada pihak luar negara terhadap kuning dan bersih. Isu ni lah, isu yang kuning nak buat himpunan, yang merah nak bantah. So negara-negara lain yang tengok tu mungkin persepsi dia macam-macam. Mungkin dekat dia punya blog dia boleh komen itu ini kan. So sebagai kita sebagai rakyat Malaysia, macam mana kita nak atasi? Ini soalan Datuk Rahman ke saya? Saya jawab sikit lah. Datuk Rahman ni dah tera. Tapi ini pandangan saya. Sebenarnya kuasa-kuasa asing daripada luar memang menunggu je saat-saat kepincangan dalam perlembagaan negara kita. Jadi kalau kita nak mengirakan soal media asing, mereka inilah tujuan mereka. Kalau tidak, macam Datuk Arman tadi kata, macam mana George Soros? Siapa George Soros? Tentu orang asing. Dan mereka mempunyai satu kumpulan-kumpulan besar, terutamanya senjata mereka adalah segi sudut media. Jadi tidak, saya rasa ini tidak ada jadi satu masalah, apa orang kata, kita nak dengar pada pihak-pihak luar. Dia memang nunggu keruntuhan negara kita. Dan saya, bila runtuh negara kita, di sini baru masyarakat nak pandang perjuangan merah. Lebih Datuk Arman saya rasa. Pertama bagi saya, apabila kita melihat sentimen negara luar ini, pertama sebagai rakyat Malaysia yang matang, yang punya sifat patriotism, bagi kita harus memberi keutamaan tentang kedaulatan negara kita, kepentingan negara kita, kemajuan negara kita. Jadi persepsi media-media luar ini, kalau kita sebagai rakyat yang sayangkan negara, kita letakkan ke tepi. Kalau kita lihat persepsi media-media luar ini bukan saja mengganggu-gugat kedaulatan negara kita, tetapi mereka juga pernah mengganggu-gugat kedaulatan negara-negara Islam, khususnya di Syria, di Mesir dan sebagainya, dan paling dekat dengan negara kita ketika berlaku di Thailand. Jadi perkara ini kita tahu, media-media asing ini mereka lebih suka budaya pecah dan perintah. Jadi bagi saya sebagai seorang rakyat Malaysia, kita harus pegang kedaulatan negara kita, undang-undang negara kita, dan kita sebagai rakyat Malaysia yang prihatin seharusnya tidak perlu ambil peduli pun media-media luar ini. Yang lebih utama adalah negara kita. Bagi saya mudah. Apabila berlaku apa-apa saja pada negara kita, mereka kalau apa-apa jadi, mereka boleh lari. Boleh balik negara mereka. Tetapi kita rakyat Malaysia yang macam mana pun, akhirnya tetap akan kekal dalam negara tercinta kita. Okey, ni soalan untuk Datuk Arifin. Tentang Datuk Seri Jamal Yunus akan memberi eskort keselamatan jika Bersih berhimpun di dalam Stadium Shah Alam atau mana-mana stadium di Selangor. Adakah itu jujur? Tentang jaminan itulah eskort keselamatan. Okey, jaminan keselamatan. Sebenarnya dalam soal jaminan keselamatan ni, Merah memang sentiasa selamat. Yang tak selamatnya, saya ambil contoh di Tanjung Karang, kalau tak salah Datuk Arman, yang mana mereka berjaya membuat satu provokasi, seorang penunggang motosikal berbaju kuning. Kalau kita yang agak profesional, kita akan kaji dulu daripada sudut kamera tu pergi. Kita ada di lokasi yang mana penunggang motor kuning tadi, baju kuning tadi telah terus dan U-turn semula, terus masuk dalam kumpulan merah. Dan akhirnya bila masuk kumpulan merah, yang terajang tadi tu adalah orang daripada kumpulan kuning juga yang memakai baju merah. Jadi itu bukan cerita dia. Yang cerita dia sekarang ni, mereka berjaya telah membuat satu provokasi yang mana seluruh masyarakat Malaysia memandang merah ni jahat. Jadi kalau kita berbalik pada soalan tadi tentang isu keselamatan, kalau kuning,
tidak memprovokasi suatu benda ataupun tidak membakar semangat-semangat juang Panglima-Panglima merah ni tadi, dia tidak akan berlaku. So kalau himpunan ni berlaku, perlu ke ada macam tolak-tolak, pukul-pukul? Soalan ini sepatutnya kita tanya kepada Bersih. Kerana seperti mana kita tahu, saya terlibat secara terus sejak hari pertama. Saya berada di Johor. Nak tanya satu lagi, saya nak selit jawab sekali dengan soalan ni. Adakah pihak merah ni sudah berhubung ataupun dah terbetok dengan kuning? Contoh korang jangan buat, so kita Saya nak tanya satu soalan saja. Sudah ke pihak kuning berani duduk dengan merah? Persoalan ni mudah. Kami sentiasa terbuka untuk pihak Bersih duduk berbincang bersama kami untuk membatalkan 19 hari bulan. Betul. Tetapi adakah mereka berani duduk semeja runding untuk batalkan 19 hari bulan? Jawapannya sudah pasti tidak. Jadi sudah pasti apabila mereka tidak berani, berkenaan kita tahu mereka ini hanya berani di social media, di media-media, tetapi apabila di rundingan meja bulat, mereka ibarat anjing salakan saja. Tapi tengok kan Datuk Arifin, nampak merah ni macam stalker. Tadi bijak kan pergi, kuning pergi dia ada. Tak, di sini dia ada. Di sini Datuk Arman kata, sebab kita kalau mereka berani bawa ke meja rundingan, maknanya mereka telah Tok Ustaz Soalan menampak macam kami stalker. Sebenarnya bila kami pergi, kami ingin dakwa flyers ataupun yang ada sebar tu kononnya Bersih tentang SPR. Saya nak tanya balik pada mereka, selama 2 penggal Selangor diperintah oleh mereka, adakah itu tidak bersih lagi? Pening, DAP dah perintah 2 penggal tu adakah tidak bersih lagi? PAS merintah di Kelantan 4 penggal masuk 5 penggal, adakah tidak bersih lagi? Dan mereka mengatakan seolah-olah pasal YNDB. Saya rasa kalau tanya makcik-makcik kat kampung-kampung, dia tanya YNDB pun mereka tidak tahu. Mungkin dia ingatkan YNDB ni kereta. Dan soal harga naik, soal minyak contohnya, mereka tidak tahu yang subsidi telah ditarik. Jadi mereka tidak tahu ada penyangak-penyangak di belakang untuk merampas subsidi ni. Cuba kalau semua boleh berfikiran secara profesional. Okey, bila kita kata kenapa kita stalker, sebenarnya itu satu persepsi yang negatif. Apabila kita hadir, kita nak dengar ucapan mereka, kita nak dengar dakwaan mereka, kita nak lihat flyers-flyers yang mereka sebarkan, kerana kita nak mereka cakap depan kita apa yang mereka dakwa itu, supaya kami boleh jawab. Hari ini apabila kami hadir nak dengar ucapan mereka yang takut. Apabila kita nak bertanya tentang flyers-flyers yang dilihat seperti menghasut dan sebagainya, mereka yang takut. Jadi sekarang ni paling mudah apabila mereka kata melaungkan hak demokrasi, hak kebebasan, hak bersuara, hak berhimpun, kami menggunakan perkara sama. Hak demokrasi untuk berhimpun, hak untuk demokrasi untuk bersuara, hak demokrasi untuk menanyakan soalan kepada mereka. Ya, betul. Tetapi hari ini mereka yang takut dengan keterbukaan. Tapi saya rasa lebih baik kalau Merah buat roadshow sendiri, menerangkan. Untuk maklumat Saudara Izam, Merah membuat satu roadshow di seluruh negara. Kita memberi penerangan di dewan-dewan, kita beri penjelasan tentang kuning ke, kita menerangkan kenapa wajib kita menolak gerakan Bersih ini, kerana fitnah dan hasutan yang dikeluar oleh pimpinan Bersih. Tetapi roadshow tu based on yang flyers dia bagi ke? Flyers yang mereka bagi. Jadi kita menjawab isu yang mereka dakwa. Tetapi hari ini sebenarnya kita cabar Bersih untuk duduk semeja dengan kita, untuk kita berbincang, untuk kita membatalkan himpunan 19 November. Kalau mereka berani, kita masih ada masa. Saya rasa hari ini baru 16 hari bulan. Kalau betul mereka rasa nak duduk berbincang untuk batalkan 19 hari bulan, kita bersedia malam ini, besok, lusa, tiada masalah. Senasa terbuka. Tetapi persoalannya, adakah mereka berani berunding dengan kami? Datuk Arifin, biasalah orang akan cakap merah mula dulu, merah provok. Soalan ni ulang akan ulang. Dia kata kalau kuning duduk diam, merah datang kacau ke, mengejek ke. So betul ke benda ni berlaku? Sebab Datuk Arifin orang yang ada kat lokasi tu kan. Dia contoh macam saya ambil yang terbaru di Ampang Point
Mana kita macam Datuk Arman kata tadi, kita cuba counter mereka apakah sebenarnya flyers yang dia buat. Kita ingin tahu penerangan-penerangan dia buat. Tapi bila kami sampai, antara AMK yang ada tadi, dia nampak kami kan, dia mengejek-ngejek. Jadi kita pergi dekat, dia lari, seolah-olah macam dia ajak kami main kejar-kejar. Jadi bila kita masuk, mereka ketara lari, dengan ahli parlimen dia sendiri lari, dan bila sampai satu tempat, disekat oleh pihak polis. Di sini kami tak salahkan pihak polis. Kami tahu pihak polis menjaga keamanan. Tapi bila orang lihat kita ingin tahu, maka di sinilah mata masyarakat menghukum kami ni yang membuat provokasi. Okey, tentang video-video yang dah viral. Kan mungkin Datuk Arman sendiri dah tengok, Datuk Arifin tengok. Video-video yang menunjukkan Merah ni agresif. Kan, kasar, kayu, kuat. So, video tu sebenarnya motif ini dia. bukan motif. Ini menunjukkan kebangkitan rakyat, gerakan rakyat terhadap gerakan bersih. Nak kata kita violent, nak kata kita something sebagainya, ini adalah permainan persepsi oleh pihak mereka. Simbolik lah maksud. Sebenarnya kalau kita lihat negara kita ini nak kita bangkit ni, daripada awal sejarah kebanyakannya hadir daripada kejayaan panglima-panglima seperti dahulu. Berjuang di bawah. Kena ingat sejarah dulu ni, sebelum kita merdeka, semuanya asal daripada panglima-panglima perang yang berani, yang mempertahankan negara kita. Jadi hari ini apabila kita keluarkan di mana tentang kehebatan silat kita, kehebatan orang-orang Melayu, Bumi-Putra dan sebagainya, hari ini mereka memainkan persepsi dan mereka spin the issue, mengatakan ini adalah gerakan radikal, gerakan yang gangsterism. Adakah apabila menunjuk seni silat dikatakan gangsterism? Tapi macam kayu tu saya pun takut tengok tu. Maknanya lain kali kalau nak belajar silat, telefon, kami boleh ajar. Tak ada masalah. Yang pukul kayu tu. Boleh, tak ada masalah. Ada satu lagi video. Ada video TMJ buat parody. Bagi saya senang. Apabila kalau kata isu video TMJ ni, bagi kami ialah satu gurauan terhadap anak raja kepada masyarakat dan rakyat. Tetapi kena lihat secara, kalau kita matang, kita pandai menilai, kita lihat permulaan video tersebut menunjukkan baju merah dalam keadaan buat silat dan sebagainya. Kemudian TMJ datang mengeluarkan senjata api menembak. Kalau siapa yang bijak menilai baju warna apakah yang dipakai oleh TMJ, baju berwarna biru. Biru merupakan warna bagi parti politik Barisan Nasional. Video itu tidak menunjuk beliau menembak merah. Ada dia tunjuk menembak merah? Dia tidak menunjuk merah. Dia menunjuk maksud tu siapa yang ulahkan maksud tu, penetrate maksud tu. Kita kena menilai kerana sekarang ni kita dalam satu masyarakat madani yang matang untuk memikir. Tetapi apabila kita mendalami video tersebut, mula-mula dia tunjuk kumpulan merah. Fine. Kemudian dia tunjuk TMJ, anak raja berbaju biru, menembak. Tetapi tidak menunjuk dia menembak merah. Siapa yang dia tembak? Adakah bersih? Adakah merah? Adakah merah? Tetapi kena ingat, baju yang dia bawa, baju yang dipakai melambangkan kerajaan negara kita. Baju melambangkan Barisan Nasional. Jadi TMJ menunjukkan beliau menyokong kerajaan. Tetapi inilah permainan persepsi yang harus dibuka minda pada masyarakat luar. Bukan dilihat daripada satu sudut, tetapi harus matang dan nilai dalam sudut yang lebih besar. Soalan ni khas untuk Datuk Arman. Macam soalan ni saya. Ni memang khas. Ni tentang Patriot. Patriot. You ada time tu. You tahu ada? I Masa tu mesti muda lagi. Observer. Memang untuk Datuk Arman lah ni. Ramai berpendapat pada bersih 2 Patriot ni lembik, kan? Jadi kali ni adakah lebih ataupun ada strategi baru yang nak cerita? Kena ada surprise. Kalau nak kata Patriot lembik, saya nak bagi tahu. Lembik tak lembik, bersih tak berani datang ke Bukit Bintang. Walaupun kita dalam gerombolan 1,000 orang, ketika itu mereka ada lebih 40,000 tentera-tentera bersih. Tetapi pada hari tersebut, semua tahu mereka tidak berani menjejak kaki ke Bukit Bintang hanya kerana 1,000 orang. Jadi kita kena ingat peperangan Badar dulu, tentera Islam berperang satu kelompok yang kecil
lawan dengan tentera kafir yang besar. Tetapi akhirnya tentera yang kecil ini berjaya menakluk dunia. Jadi seperti Patriot, satu gerombolan yang kecil tetapi ditakuti oleh gerombolan yang besar. Jadi nak kata kali ini ada atau tak ada strategi atau tidak strategi, takkan nak bagi tahu dalam Mob TV. Kalau bagi tahu bukanlah strategi. Betul. Jadi kita takkan bagi tahu. Kita tunggu sampai 19 hari bulan. Itu pun kalau bersih nak duduk berbincang untuk batal, kita menunggu. Tapi kita tahu mereka tak berani. Tadi kata Ustaz selalu provoke. Jadi kat sini Patriot tadi telah membuktikan berani kerana benar. Dan mereka turun dengan ahli parlimen mereka dengan flyers, kita minta terangkan mereka lari. Kenapa mereka lari? Lari kalau orang Melayu kata kena takut. Dan setiap soalan mengatakan seolah-olah mereka ni provoke. Saya nak tanya soalan pula. Bagaimana pula Bersih 3 mereka menjanamkan polis, mencederakan polis, melanggar perlembagaan undang dan setiap semua dilanggar. So kalau di sini kita nampak, maknanya Patriot tadi membuktikan mereka adalah benar. Ini kata orang Melayu, berani kerana benar. Dan kita nampak pula Bersih tadi, bila kita apa yang kita buat rotor tadi, kita follow up apa. Kalau dia ada di daerah sekian-sekian, kita pergi. Dah dia tuduh kita stalker. Sebenarnya kita ingin tahu apa yang dia nak sampai ke sana mesej, tapi mereka lari. Jadi mana yang dikatakan satu provokasi ataupun seorang yang penakut? Okay, ini next question ni. Bagaimana pula dengan respon mengenai Merah stand on its own ataupun bukannya representing UMNO BN? Mudah saja. Seperti mana kita bagi tahu sejak awal, termasuk Datuk Seri Jamal dah bagi tahu. Ini adalah satu gerakan rakyat, di mana gerakan yang tidak puas hati terhadap apa yang telah dilaksanakan. Tapi bukan orang dia sama ke? Sama juga dengan Bersih. Adakah Bersih itu Pakatan Pembangkang? Adakah Bersih itu Pakatan Rakyat? Sudah pasti mereka kata Bersih adalah NGO. Begitu juga Gerakan Merah. Ia adalah sebuah gerakan rakyat, rakyat yang bangkit untuk mempertahankan perlembagaan negara. Walaupun di depannya merupakan muka-muka wakil daripada UMNO, tetapi ia adalah satu gerakan NGO, ialah gerakan rakyat yang tidak puas hati terhadap golongan-golongan Bersih yang selalu mencabar kedaulatan negara. Macam mana saya beritahu, adakah Bersih itu Pakatan Harapan? Saya nak mereka jawab. Sudah pasti mereka cakap bukan. Tetapi tiap kali Bersih yang akan lead himpunan tersebut, lain dan tidak lain, pemimpin-pemimpin daripada Pakatan Rakyat. Agak-agak berapa orang yang turun? Macam saya beritahu, Merah, daripada pihak ini Merah adalah satu strategi yang kita tidak mau bongkarkan. Jadi kalau kita bongkar strategi hari ini, tak jadilah strategi kita hari Sabtu ni. Jadi tunggu dan lihat. Beranggapan orang sudah sedia ke ataupun random orang yang datang? Sekarang ni, seperti mana yang kita telah maklum, kita telah mempunyai kekuatan yang mencukupi untuk datang pada 19 Februari. Tetapi kita masih lagi membuka ruang untuk berdiskusi dan berbincang dengan pihak polis demi keselamatan negara kita. Okey, berkenaan dengan tim sukarelawan yang akan hadir. So, berapa banyak bilangan? Macam Dr. Arman kata tadi, takkan kita nak beritahu kekuatan kita. Jadi kalau saya beritahu tim sukarelawan turun 20,000, sudah pastinya ada kejap lagi 40,000. Jadi kita dah buat satu rahsia. Bijak juga menurut kita. Jahat betul awak ni. Semua nakal. Kecederaan, mungkin ada patah riuk ke. So ada medical team ke yang akan bantu untuk... Kali ini bagi saya kita lebih terancang. Kita ada medical team, kita ada pasukan peguam, kita ada pasukan penasihat. Jadi kali ini Gerakan Merah lebih terancang untuk menjaga sukarelawan dan juga yang hadir kebangkitan rakyat yang pada hadir itu 19 hari bulan. Untuk dia bantu merah je ke, bantu kuning ke, ataupun dia bantu both side? Bagi saya ini satu strategi yang kita tidak mau bongkarkan. Yang medical team ni? Medical team. Yang tetapi saya nak bagi tahu terus terang lah. Kita mempunyai gerakan yang menyayangi rakyat Malaysia. Walaupun persepsi mengatakan kita adalah golongan radikal dan sebagainya, tetapi di bawah Datuk Seri Jamal saya yakin kalau ada di antara Bersih terjatuh ke tergeliat ke pengsan ke, sudah yakin kami punya jiwa dan hati yang besar sebagai Gerakan Merah ini akan membantu mereka. Kerana kami bukan seperti pihak mereka yang takut akan kebenaran. Impact yang diharapkan oleh Merah pada Sabtu ni, apa yang Merah betul-betul harapkan hari Sabtu ni? Harap jadi ke, harap tak jadi ke, harapkan dia aman ke,
Macam Datuk Seri Jamal kata, ada kuning, wujudnya merah. Jadi tujuan kami menyekatlah, bersih ni ada. Jadi ini yang matlamat kami. Sekiranya mereka tidak buat, ini tidak adalah merah. So slogan dia, kalau kuning tak buat, kami tak buat. Kami tak buat. Itulah matlamat merah. Okey, ni soalan pada Dato' Arman. Next pada Dato' Arifin. Kenapa nak layan sangat bersih ni? Saya dah penat sebenarnya. Sebenarnya saya nak bagi tahu satu perkara. Saya rasa bukan takat tuan moderator je penat. Saya rasa majoriti rakyat Malaysia dah jelak dengan bersih. Rakyat yang berpegang kepada sistem demokrasi yang sebenar dah jelak dan meluat dengan bersih. Kerana hari ini kalau kata bersih, kata pilihan raya kita tak bersih, mereka dah menang 3 negeri. Mereka dah berkuasa di Selangor, di Kelantan dan juga di Pulau Pinang. Adakah nak mengatakan mereka juga menang pilihan raya secara tak bersih? Jadi hari ini saya nak bagi tahu pihak bersih ni, bagi saya mereka ibarat gajah di orang cakap apa? Kuman di seberang dia pun nampak. Anak gajah Anwar Ibrahim dia pun tak nampak. Jadi saya nak bagi tahu, kalau mereka betul-betul jujur, sudahlah bermain dengan fitnah dan hasutan. Hari ini secara jelas kita lihat media-media dan juga yang tersebar baru-baru ini, apabila mereka buat sidang tertutup, secara bangga dan angkuh mereka mengatakan mereka berjaya menabur fitnah dan menghasut rakyat untuk membenci kerajaan. Dan ini yang dikeluarkan oleh pemimpin mereka. Berbeza dengan kita lihat kerajaan kita dan pemimpin daripada Barisan Nasional yang lebih matang dan profesional. Tak pernah kita kata kita nak fitnah, kita nak hasut, nak pecah belah, tak ada. Tetapi mereka ni hidup, bagi saya, bersih, dan pakatan rakyat ni dan ataupun pakatan tak ada harapan ni, hidup, kekuatan mereka, nadi mereka adalah melalui fitnah dan hasutan, dan untuk memecah belahkan perpaduan untuk mereka kekal kuasa. Adakah imej yang merah bawa sekarang ni kan membuat rakyat kita terfikir-fikir untuk join bersih 5? Kalau tengok dengan keadaan sekarang kan, dia macam ni. Kalau kita lihat, orang kata rakyat nak bersih, kalau kita tengok social media majoriti yang bantai merah ni adalah daripada portal-portal dan wakil-wakil daripada bersih. Kalau kita tengok, buka je yang komen tu, kita buka je dia punya wall, semua pakai baju kuning. Kita buka dia punya website semua daripada bersih. Jadi yang komen cakap banyak ni semua puak-puak cicak mengkagum bersih ni je, bukan daripada rakyat. Rakyat dah jelak dengan bersih ni. Saya berani cakap lah, bersih ni kebanyakannya pada muka-muka jambu LGBT. Memang dah check ke profil orang yang provok? Kita tengok kebanyakannya provok ni semuanya orang yang tidak tahu pasal apa, dia mengikut-ikutan. Dan saya tangkap di Lumut, saya tangkap di Kelang, yang mana kita pegang sendiri. Mereka mengaku mereka dibayar RM50, RM100 sampai buka baju. Kalau kami jahat, kami ambil gambar. Tapi kami tidak mahu mencetuskan lagi keadaan yang mungkin masyarakat jadi keliru. Di sini kami negaskan yang sebenarnya kami ni bertindak sebagai hunter. Tak ada kuning, tak ada merah. Jadi kita tak nak besar-besar keadaan. Tapi mereka tadi bila nampak kami, bila kita, kalau tuan lah, kalau pergi memarahi seorang kan. Okey, bagi soalan saya. Saya soalan. Saya jawab. Okey. kalau tuan memarahi seseorang tu tak nak dengar. Kali kedua tak dengar. Dan kali ketiga dia provok tak. Apa tindakan tuan? Saya akan berdekat dengan dia tadi. Berdekat kan. Tapi saya percaya sebagai manusia. Tapi daripada gaya ni saya rasakan moderator pun bersama Mega. Semangat dia tu nampak jiwa dia bersama Mega. Pasal dia tahu Mega ni mempertahankan perlembagaan negara. Jadi beliau juga yang mengangkat perlembagaan negara. Jadi kita ucap tahniah kepada moderator kita ni. Itu kata Datuk dengan kata Datuk Arifin, bukan kata saya. Okeylah, kita nak sampai ending. Soalan tergantung tu. Last tak, kita bagi gantung. Kalau kau bagi tahu semua bukan strategi. Jadi dia memang teknik Mega. Jadi maknanya dia dah bagi jawapan Mega, strategi semua dah bagi jawapan. Dia pun salah seorang daripada kita ni. Itu daripada Datuk kepada saya. Tadi dah bukti baju biru tu, kerajaan Barisan Nasional. Biru ni untuk kita punya konti belakang. Tak ada kaitan dengan saya merah ke, saya kuning ke. Soal lagi tu. Neutral dekat sini. Kata-kata akhir sebelum dia berbak lagi. Kata-kata akhir dan harapan daripada Datuk Arman. Kata-kata akhir bagi saya minta seluruh rakyat Malaysia yang berfikiran matang, yang sayang bagaimana negara kita dibina oleh our four founding fathers,
di mana kita ditubuhkan negara ini atas dasar kesepakatan, atas dasar unity dan kesayangan kita terhadap negara kita, agar kita berfikir kembali, adakah sepanjang kita merdeka dan hari ini Malaysia tidak aman? Adakah Malaysia dalam negara yang mundur di bawah pentadbiran kerajaan sejak merdeka hingga hari ini? Jadi kalau kata rakyat berfikiran matang, sudah pastikan kata kita adalah salah satu negara yang paling bertuah dalam dunia ini, di mana ada pelbagai lapisan masyarakat, pelbagai agama, pelbagai bangsa, tetapi masih hidup dalam keadaan aman. Dan kita perlu menolak gerakan-gerakan tangan-tangan ajaib seperti Bersih ini yang cuba mengganggu kedaulatan dan menghuru-harakan negara kita. Kalau kita nilai, sejak merdeka hingga hari ini, tidak pernah kita lihat perpecahan seperti ini sejak mulanya Bersih 1. Hari ini kita lihat sahabat sebangsa kita, sahabat seagama kita, sahabat kawan-kawan yang bukan seagama dengan kita, sebangsa dengan kita, hari ini sudah ada kerenggangan kerana gerakan-gerakan tersirat daripada kumpulan Bersih yang akhirnya akan menghancurkan perpaduan dan kedaulatan negara. Jadi wajib rakyat Malaysia kita tolak politik kebencian dan hasutan politik daripada puak-puak cicak mengkarung ni. Terima kasih Datuk Arman. Datuk Arifin, last word. Pesanan saya terutamanya pada anak muda, kita kena mengkaji satu sejarah yang mana kebangkitan NGO ketika zaman Malayan Union, tertubuhnya UMNO dan akhirnya kita mendapat kemerdekaan. Dalam kemerdekaan tadi, pelbagai masa kita muda dan kemerdekaan, pelbagai darurat diganggu oleh komunis dan pelbagainya, dan akhirnya tercetus 13 Mei 69. Dengan kematangan dan kemantapan Kerajaan Barisan Nasional, mereka telah mengawal keadaan aman, dan sehingga ke hari ini anak muda, saya percaya, terlepas pandang dan berjaya dihasut oleh puak-puak pembangkang sehingga kan menjadi keyboard warrior. Dan di sini saya kena pesan kepada anak muda khasnya, sekiranya negara kita huru-hara, sekiranya negara kita dalam keadaan perang, keyboard warrior tidak akan dapat lagi komputer duduk rumah. Dan saya pasti mereka kelang kabut mencari makan. Ya, kita lihat negara-negara perang. Dan apa yang saya kena terangkan di sini kepada pihak-pihak yang separuh keyboard warrior, separuh berani, macam cicak mengkarung Datuk Arman kata, saya kena ingatkan mereka bahawa kena fikirlah sematang-matangnya, janganlah terlibat langsung dengan hasutan dakwah yang bukan-bukan daripada pembangkang. Kenapa? Kerana di zaman era kini, kita bukan dengan berperang senjata api. Kita sekarang ni berperang dengan ideologi. Dan kita lihat contohnya di Arab Spring, yang mana keruntuhan negara-negara sana dengan demonstrasi jalanan. Jadi di sinilah kebangkitan merah untuk berperang secara ideologi. Dan saya anggap anak-anak muda dalam Bersih, mereka sedang sakit, mereka sedang tenat dalam ideologi. Terima kasih Datuk Arifin, Datuk Arman. Okay, sekian saja dari saya, Ilham Ayaz Hakim dan kru penerbitan Let's Talk di mobtv.my, dan jangan lupa untuk mengikuti kami di akaun Facebook mobtv.my dan juga Twitter @mobtv_. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.